Perkongsian hubungan Pablo bersama kekasihnya di media sosial menarik perhatian ramai apabila dirinya mengumumkan bakal menamatkan zaman bujang dengan seorang doktor. Pablo atau Amirul Hisham Muhammad Sakri, 40, seorang pelakon watak aksi, berkongsi dirinya sedang hangat bercinta dengan pakar estetik Sabah, Dr. Hana Ros. Menurut Pablo, beliau tidak melihat kekasihnya tidak pandai memasak sebagai satu masalah besar. Sebaliknya, Pablo memahami dan bersedia untuk memikul tanggungjawab tersebut demi keharmonian apabila berkahwin kelak. Pada masa yang sama, Pablo meminta kekasihnya itu untuk fokus pada kerjanya sebagai doktor estetik. Pablo juga telah berkongsi tentang hubungannya bersama Dr. Hana di TikTok miliknya secara umum. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menganggap perbuatan Pablo itu sebagai seorang yang romantis dan berharap hubungan mereka berakhir ke jenjang pelamin. Pablo juga telah memberitahu hubungannya bersama Dr. Hana sudah mendapat restu keluarga. Sebelum ini, Dr. Hana juga berkongsi momen romantis mereka ketika keluar meluangkan masa bersama-sama. Jika ditanya soal perkahwinan, Pablo menjelaskan bahawa dia dan pasangannya enggan membuang masa terlalu lama untuk bercinta. Sebaliknya, kini sedang merancang untuk mendirikan rumah tangga apabila tiba waktu yang sesuai. Untuk makluman, Hana Ros sebelum ini pernah mencetuskan kontroversi apabila menjalinkan hubungan cinta dengan seorang pemain bola sepak dari pasukan Sabah. Hana turut mendakwa pernah dipukul oleh pemain berkenaan sekaligus menarik perhatian ramai. Walaupun demikian, pemain bola sepak terbabit kini difahamkan sudah mendirikan rumah tangga dengan wanita lain. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Pablo dan kekasihnya mencapai kebahagiaan hingga akhir hayat mereka.